Alhamdulillah, berada di Dubai sekarang ni, transit untuk 5 jam. Semalam setelah mengharungi perjalanan daripada KLIA, Alhamdulillah dipermudahkan urusan jugalah, walaupun semalam kecoh jugalah di airport sebab kami punya luggage lebih. Jadi ada 2 kotak terpaksa kami tinggalkan, itu mainan. Tak maaf, tak dapat bawa, jadi kami kena bayar dekat RM1,000 lebih. Terima kasih juga kita ucapkan kepada pekerja-pekerja petugas yang tugas di kaunter Emirates di KLIA semalam. So alhamdulillah sekarang ni kami di Dubai. Tunggu flight kami pukul 10.44, 10.45 kalau tak silap. Sekarang ni baru dalam pukul 10 minit. Ada masa sikit lagi. Ada 4 jam lagi perjalanan untuk ke Addis Ababa. So dari situ kita akan buat perbincangan dengan wakil di sana, bagaimana kami nak melaksanakan amanah yang diletakkan di atas bahu kami, insya-Allah. Jadi doakan kami supaya kami dapat jalankan sebaik mungkin amanah-amanah yang telah diberikan kepada kami, dan mudah-mudahan dia memberi manfaat kepada penduduk Ethiopia khususnya, insya-Allah. Alhamdulillah, selepas 2 jam kami mendarat di Addis Ababa ni. So baru dapat keluar ni. Lagi semua alhamdulillah keputusan. Kami mendarat di Addis Ababa 1.54 waktu tempatan. Sekarang ni kami dah bertemu dah dengan Salam, wakil kami di sini, insya-Allah, dan kita akan bergerak balik ke apartmen. Tiada Tuhan selain Engkau, Engkau cinta agungku Muhammad, pesuruhmu, ya Allah. Engkau sumber bahagia, Engkau sumber keselamatan, Kau sumber keamanan, Kau adalah segalanya. Saya dah lulusan check-in, masuk ke apartmen. So sekarang ni lagi semua dah tak dah. Selesai dah urusan segala. Saya sibuk apa? Makan dulu.